Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. So untuk hari ni saya nak terangkan sikit perbezaan antara Proton X70 dan juga Honda CR-V. Ini antara comparison yang biasa orang buat lah. So dia punya objektif untuk X70 ni dia ada tiga objektif. Yang pertamanya untuk tahu information tentang X70 Proton dengan Honda CR-V. Second, nak tahu advantage lah antara dua brand ni. And then yang ketiga, untuk beritahu sales advisor dia punya defense lah, macam kita nak pertahankan kita punya X70 kan daripada CR-V. Then yang ni dia punya information lah, dia punya macam kata kunci untuk X70 dengan CR-V. Yang first kali dia punya engine lah. Untuk engine X70 kita pakai 3 cylinder, untuk CR-V kita pakai 4 cylinder. So pengingat tu. And then untuk dua-dua ni kita pakai 1.5 turbo. So untuk 1.5 turbo ni just sama saja. So kalau nak defense tu biasanya kita pakai 3 cylinder. Untuk transmission X70 kita pakai DCT 7 speed. Untuk CR-V kita pakai CVT. So macam kita tahu DCT ni lagi baik daripada CVT lah. Boleh cakap kat customer untuk DCT tu. Untuk harga pula, untuk harga memang beza jauh. X70 98 sampai 126. Untuk CR-V 129 hingga 181. So paling high spec pun 126 dah lagi murah daripada CR-V punya low spec. Dan selain daripada tu, next kita pergi dia punya attacking point. So ini nak attack customer lah untuk ambil X70. Untuk IHU dia punya infotainment head unit, X70 lagi besar daripada CR-V. Dia punya inci dia 12.3 inci untuk X70. Untuk CR-V 9 inci. And then untuk voice command, Proton X70 ada, CR-V tak ada. CR-V tak ada. Untuk map pula, kita punya Proton pakai GPS. Kalau CR-V memerlukan handphone untuk tengok map. Ada selain daripada itu saja untuk attacking point. Untuk seat pula, CR-V dia pakai leather. Untuk X70 kita pakai napal leather. So macam kita tahu napal leather lagi baik daripada leather biasa lah. Boleh cakap kat customer. Untuk seat tu, seat pun antara poin yang penting juga, customer nak tahu. Selain daripada tu, untuk harga, harga macam yang saya cakap tadi, X70 lagi murah daripada CR-V. Okay, itu saja untuk FX. So last kali ini untuk defense lah. Kalau customer tanya, customer lagi prefer CR-V daripada X70, korang boleh cakap point sini. Contohnya untuk CR-V, untuk X70 dia punya ada sistem dia level 2. So kalau untuk CR-V dia just ada sensor saja. Dia tak ada safety features yang lebih terperinci. And then untuk IHU pula dia ada 360 kamera. Kalau untuk CR-V dia hanya ada multi view kamera saja. Untuk Asian NCAP pun dia punya point lebih daripada CR-V. X70 89.24, CR-V 87 saja. So Asian pun dah declare yang Proton ni lagi baik daripada CR-V. So last sekali dia punya boot space lah. Boot space dia tak dinafikan CR-V lagi besar daripada X70. So tu just elakkan lah untuk kita.